Halo, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Uh, Sekiranya anda buat pembelian tentang project management, anda akan dapat satu file PDF untuk anda download. Ni kat sini ada project template management, klik di sini. Kemudian bonus, klik di sini. Bila anda klik saja, anda akan dapat kat sini lah project management, dan dalam ni ada file semua lah. Ada file-file. Dan anda boleh download setiap satu ataupun boleh download semua. Cuma tekan sini, tekan download ke dalam komputer anda. Okey, yang satu lagi, kalau kita tengok bonus template planner, klik sini. So, tuan-tuan akan dapat bonus planner, tekan sini. Dan anda boleh download lah. Download ke komputer. Kalau nak download macam biasa, boleh tekan download. Boleh tekan download, dia akan keluar sini, preparing. Kemudian boleh download pada komputer. Okey, ni contoh lah. Okey, seterusnya kita tengok apa yang anda akan dapat dalam ni. Pertama sekali anda akan dapat project management template lah. Sekarang ni dalam project management template ni adalah bergantung kepada kepandaian most daily work schedule. Ini saya ambil secara rambang sajalah, supaya tuan-tuan boleh nampak apa yang ada dalam pembelian tuan ni. Okey, lepas tu project task list template, kita ada SWOT analysis, simple Gantt chart, project tracking, kita tekan project tracking. Okey, kita boleh ada help ni about this template. This template provide a starting point for creating a spreadsheet to help service provider and client communicate to the status of multiple project and tasks. In practice, you will likely want to share this file via a private share network. Setting dia macam mana? Boleh baca setting ni macam mana. Ni project dia. Masuklah. Completed subtask. Use comment. Ni boleh masuk lah ni. Semua boleh buat untuk project tracking template. Okey, kita ada Gantt chart, SWOT analysis, weekly, work schedule, to do, macam-macam lah. Work schedule with icon. Okey, ini daripada project management template Okey, untuk satu lagi selepas download tu, kita ada bonus template. Kita ada bonus template ni, setiap pembelian ni dapat bonus template. Okey, kita start pada atas, kita ada 2 page monthly. Ni boleh tukar lah. Ni tukar tahun bila? Tukar year je. Kita cuba 2026, enter. Tu. Itulah. Tu saya tukar kan. Dia automatik boleh tukar lah. Okey. Lepas tu appointment book. Nak pergi tuan-tuan nak pergi mana-mana, dia boleh print out ni. Jadi appointment book lah. Boleh tukar ni. Tarikh. Ni start date 1/1. Dia akan tukar 2026. Tu dia akan tukar lah. So dia akan jadi sini 2026 lah ni, automatik. 7. Okey. Selepas tu kita ada appointment calendar, family planner daily, family planner weekly, homework planner. Kalau tuan-tuan nak nak bagi guideline pada anak-anak ataupun mungkin tuan-tuan juga tengah belajar lagi pun boleh guna. Monthly planner, planning calendar. Masuk je 2026, dia automatik. Lepas tu yang ini monthly planner landscape, weekly planner, world meeting planner. Ni world meeting planner, kita tengok. Okey. Kalau tuan ada pergi overseas ke apa mana-mana, boleh tengok lah kat mana ni. UTC time ni pun ada. Boleh tukar. Okey, lepas tu weekly planner. Lepas tu kita printable daily planner. Mana boleh print lah ni. Masuk yang ni. Tarikh baru. Contoh kita akan masuk 26. Enter. Dia akan tukar lah. Semua akan tukar. Dia boleh print lah. Ni day 1 to day 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni boleh tukar kat bawah ni. Kawasan bawah. Event, holiday, semua boleh buat. Okay. Boleh modify sendiri lah. Jadi tak baik. Kalau tuan-tuan rajin, boleh print terus ni. Okey, itu saja.
penerangannya agak tuan-tuan faham dalam pembelian tuan ni daripada kita punya website lah. So dekat website ni tuan-tuan boleh ni lah, boleh apa nama, boleh apa, boleh beli, kalau klik sini, kita tekan klik, bawa turun, so dia akan keluarkan lah. Ni, tu dia nama ni betul-betul, email address, nama penuh, lepas tu bayaran, tu email. Lepas tu dia akan ada 2 email, satu di email macam receipt, satu lagi email untuk tuan-tuan download. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.